Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana bagi kita hidup dan bagi umur panjang. Bagi peluang lagi menikmati nikmat kehidupan. Kita masih dapat nikmat hidup dengan berbagai-bagai nikmat yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang zahir maupun yang ghaib, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati nikmat kehidupan ni. Dan masih berpeluang untuk nak menjadi hamba dia, iaitu yang sentiasa bergantung harap, yang sentiasa menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kehidupan yang kita lalui, dalam semua perkara yang kita ceburi, kita sentiasa dalam keadaan bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyerah tanpa ada banyak persoalan. Kita mempercayai dengan penuh keyakinan tentang Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa ditolong dan dibantu dalam meneruskan kehidupan harian kita ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tak cabut daripada kita apa yang telah dikurniakan kepada kita. Yang paling utamanya keimanan, iaitu sifat mempercayai dan keyakinan atas apa yang kita percaya. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala kekalkan kita dengan yang ini. Supaya kalau balik nanti berhadapan dengan Tuhan, kita tak banyak yang ditanya. Kerana kita ada penyerahan mutlak. Kita ada tawakal yang mutlak. Berserah diri mutlak kepada Tuhan. Sebab bagi kita tidak ada yang lain yang sempurna, yang lebih hebat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman serta kita menyatakan keimanan dengan keislaman yang kita perolehi dengan menyebut kalimah syuhud, kalimah penyaksian, bahawa tidak ada yang lain, tidak ada yang kita pandang, kita ketahui, yang kita faham, yang kita kenal, melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala jua. InsyaAllah. Baik, malam ni kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, InsyaAllah, pada muka surat 73, renggan yang kedua, insyaAllah. Maka telah berkata pengarang kitab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dikendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar. Dia tulis di situ, yang pertama adalah yang banyak kebenaran dia. As-siddiq, yang benar. Dan mendapat ia akan sifat. Sifat benar tu ada pada orang yang benar ni.
Dia tak boleh sembunyikan kebenaran melainkan dia nyatakan kebenaran dan dia berdiri atas kebenaran tu. Dia tak boleh nak tipu. Contohnya dia membenarkan Allah Ta'ala itu Tuhan. Tak boleh bawa mai dekat dia benda lain sebagai Tuhan. Dia tak boleh terima. Sebab dia sangat benar dengan sifat kebenaran tu. Dan benar ia mendapat akan sifat dan pahala yang amat, yang banyak benar. Dan juga mendapat kebaikan daripada kebenaran dia itu menjadi orang yang banyak kebenaran dia. Maka orang macam ni hidup dia hidup dengan kebenaran walaupun pahit. Pahit keadaan dia. Kalau nak cerita pasal benar ni pahit sikit. Tambah-tambah pula yang kita duk bergantung harap. Nak cerita pasal benar ni kadang-kadang boleh melukakan hati dan perasaan orang tu. Namun bila dia duduk dengan kebenaran, dia tak boleh nak selindung, dia tak boleh nak sembunyi. Dia tetap menceritakan tentang kebenaran dan tetap berperangai dengan perangai orang yang sangat benar. Walaupun pahit nak ditelan, pada satu-satu perkara tu nak ditelan tu pahit, tapi pasal dia benar, maka diceritakan juga. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta, kazib. Perkara yang kedua adalah dihukumkan dengan banyak berbohong atau berdusta, iaitu mukadzibin, orang-orang yang berdusta. Dan mendapat ia akan sifat tu. Maka sifat yang suka berdusta ni pada orang yang memang kerja dia kerja berbohong, maka dia duduk dengan sifat tu. Kok mana selit sepit nak tipu juga, nak bohong juga. Tak boleh banyak pun sikit. Janji boleh bohong. Maka apa yang jadi? Dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdosa. Maka tertulis dah bagi orang macam ni, orang yang banyak berbohong, banyak berdusta. Menyatakan sesuatu yang tak benar, bersalahan dengan kebenaran. Maka itu adalah sifat orang mukadzibin, orang-orang yang banyak berbohong. Kita manusia tak suka orang berbohong, kita suka pada yang benar. Dan kita sendiri pun cuba-cuba nak berdiri atas kebenaran. Walaupun bukan satu perkara mudah ni sebenarnya, tapi pasal ianya adalah suruhan dan dia adalah perintah, maka boleh tidak kita terpaksa kena duduk atas kebenaran. Maka membenarkan yang benar itu adalah suatu kemuliaan, satu ketinggian derajat bagi seseorang. Membenarkan ia atas apa-apa yang memang benar. Kan? Jadi, apa yang paling benar bagi kita sekarang ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Maka kita membenarkan dia. Cerita kok mana pun kita cerita tentang Tuhan. Dan dia adalah yang maha benar, yang sangat tinggi kebenaran dia. Maka layaknya orang-orang yang suka kebenaran ni dia menceritakan tentang Tuhan. Satu perkara yang sangat menyukakan dia, kalau dia boleh bercerita tu dia jadi puas. Maka itu yang dituntut pada semua manusia. Dan kita sendiri, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sendiri pun hari-hari baca surah Al-Fatihah, kita baca ayat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami yang benar. Maka yang kita cerita dalam Fatihah tu, kita habaq bahawasanya kita nak tahu yang benar mengenai Tuhan. Ceritalah yang benar dan pastikan kami mendapat yang benar. Supaya kami tak beralih kepada yang lain. Maka Tuhan pun berkatalah, akulah yang benar. Ya ini, akulah menjadi matlamat dan tujuan bagi hidup kamu. Maka kita tak cari benda lain, kita tak ingat benda lain, yang kita cari, yang kita nak adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itu kita belajar ilmu mengenal untuk mendapatkan kebenaran dalam hidup. Maka itulah tujuan kita, nak benar supaya kita kekal dalam kebenaran buat selama-lamanya. Kita tak berdusta mengenai Tuhan. Kita menyatakan yang benar. Sesuatu yang paling utama
Suatu yang paling penting dan paling mustahak bagi setiap manusia, setiap insan atas dunia ni adalah mencari Tuhan dia. Maka mencari Tuhan itu adalah suatu yang benar, suatu yang sangat utama. Dan telah bersabda Nabi SAW, ayyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujadibun lil iman. Atau kama qala, kata Nabi SAW yang bermaksud, jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Nabi kata, elakkan diri hang, jauhkan diri hang dan takut oleh kamu akan berdusta dan belajar jadi orang yang takut untuk berbohong. Cakaplah benda-benar, ceritakan kebenaran. Walaupun dianya sangat pahit tetapi dianya adalah sesuatu yang benar, maka ceritakan. Akan berdusta kerana berdusta itu menjauhkan ia akan keimanan. Kata Nabi, jauhkan daripada berdusta dan takutlah untuk nak berdusta kerana berbohong itu menjauhkan seseorang itu daripada iman, daripada kepercayaan dia. Jadi rapuh kepercayaan seseorang bila dia duduk dengan kazib, dengan berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Ash-Shikh. Dan sabda Nabi SAW lagi, idza kadhibal abdu kadhbatan taba'ada anhu malaku milamin natnil maja'abihi. Apabila berdusta seseorang hamba, kata Nabi, apabila berdusta seseorang hamba Allah Ta'ala, iaitu dengan sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat satu batu, kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Kata Nabi, apabila seseorang hamba Allah itu berbohong, maka malaikat jauh daripada dia. Apa yang malaikat? Malaikat mana yang duduk dekat dengan kita? Satu, kiraman katibin, malaikat yang menulis baik dan buruk. Satu lagi, malaikat hafazah yang duduk di atas kita. Kita ni seorang-seorang, setiap orang ada 3 malaikat yang mengiringi dia tiap-tiap hari. Ke mana saja dia pergi. Maka Nabi kata, malaikat-malaikat ini akan menjauhkan seseorang bila dia berdusta kerana busuknya dusta tu, busuknya berbohong itu yang dibawa oleh orang yang berdusta tersebut. Maka Nabi suruh kita jauhkan dusta dan takutlah dengan keadaan berdusta kerana menjauhkan malaikat-malaikat yang baik itu berdekatan dengan kita. Hadis telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Nu'aim. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya, dia kata, ambil faham, ambil reti bahawasanya berdusta itu haram. Kata dia, berdusta itu hukum dia haram. Salah. Tak ada bohong sunat tu, tak ada sunatnya. Kita pandai-pandai. Piramli kata bohong sunat, kita pun bohong sunat juga. Bohong semuanya haram, tak ada yang sunat. Diharuskan bila beberapa sebab tertentu. Baru bohong tu diharuskan, bukan sunat pun. Diharuskan saja pada beberapa keadaan. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Perlu sangat untuk berdusta, bukan untuk nak berdusta, tapi harus pada keselamatan diri, harus pada keselamatan harta benda, harus kepada keselamatan manusia. Maka kita diharuskan, bukan disunatkan. Diharuskan kita berdusta demi keselamatan. Kerana dia kata sangat berhajat, maka diharuskan berdusta kerana berhajat. Seperti berdusta pada peperangan. Kita berperang, kena ada muslihah sikit. Kena ada tipu daya sikit. Tidak musuh banyak, kita dikelilingi musuh, menyebabkan kita dalam kepayahan dan kesulitan. Maka di situ diharuskan kita berdusta. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang bergaduh.
kita berbohong kerana mendamaikan dua manusia yang sedang bergaduh. Jadi diharuskan untuk berdusta. Dan berdusta, suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Cerita madu 3. Suami tipu bini. Pasal bini depan dia kena cerita tipu sikit. Sat lagi kalau tak tipu, bini dia nanti mengamuk. Mengamuk masalah. Kan? Orang perempuan ni dia tak nak ingin tak apa. Dia nak ingin kereta balik kali. Kan? Jadi, diharuskan berdusta sedemikian. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa maka ia akan tauriah. Dan iaitu menyebut dia akan perkataan yang baginya dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka mengendaki ia akan makna yang jauh itu. Jadi nak selamat, dia cerita ada dua makna dalam cerita dia. Nak yang dekat ke nak yang jauh. Tapi untuk keselamatan cerita hak jauh sikit. Cerita dekat madu, kata madu nu sayang kat dia. Nak ingin lagi. Cerita tak sayang sangat. Sayang sikit je. Awak sayang banyak lagi, selamat sikit. Bukanlah menganjurkan untuk berdusta, tapi bila tersepit tu diharuskan. Tak dianjurkan begitu. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia jika ia mendengar, ia akan dia sekalipun engkau benar. Jadi mengumpat itu salah satu pendustaan yang besar. Mengata buruk tentang seseorang yang tak ada di depan kita. Kalau dia dengar, dia tentu tak suka. Jadi tak boleh ribah, iaitu mengumpat. Mengata buruk tentang seorang lain di belakang dia. Walaupun yang kita kata tu betul. Tapi kalau dia dengar, dia tak seronok. Tak boleh macam tu. Maka dilarang untuk kita mengumpat. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya atau pada akalnya atau pada perbuatannya atau pada perkataannya atau pada lainnya atau pada lainnya. Pada kainnya dia kata. Sama ada kita kata tentang diri dia, kekurangan yang ada pada dia, atau kita kata tentang kekurangan yang ada pada akal dia, atau pada perbuatan yang dia buat, atau pada pakaian dia, juga pada yang lainnya. Berkata buruk tentang orang tu. Dan seandainya orang tu dengar, tentu dia tak suka. Maka itu adalah satu keadaan buruk yang tak dibenarkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaqtab tagdukum ba'dha. Ayyuhabbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, kata Allah yang bermaksud, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah-setengah yang lain. Tuhan kata jangan mengata buruk tentang saudara-saudara kamu. Adakah kasih seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Maka benci kamu akan dia. Tuhan kata, sukakah hang makan daging kawan hang yang dah meninggal? Kalau tak, maka hang kena benci daripada mengumpat. Mengata nista, mengata buruk tentang kawan. Di belakang dia ke? Sama ada dia dengar ke, dia tak dengar ke? Berkata buruk, tapi kita ketahui kalau dia dengar, mesti dia tak suka. Maka mengumpat itu adalah satu perkataan yang celah, yang sangat dilarang oleh syarak. Maka hendaklah kita jauhkan daripada kita mengumpat. Kalau kita tak suka, kita kata terus. Kita kata kita tak suka. Kita habaq kita tak suka. Kita kata di depan dia. Kalau di depan dia tak jadi mengumpat, dia jadi jidal. Jidal ni dia berhujah. Jadi aku bagi pendapat aku macam mana pasal apa aku tak suka kat hang. Jadi hang kena habaq lah. Boleh lah macam tu. Cuma bila kata berani kata depan dia, berani lah tahan dia nak kata balik. Dia kata balik lagi, lekang telinga kita. Kan? Dan telah bersabda Nabi SAW, ayyakum wal ghibata fa innal ghibata asyadu min az-zina qila lahu kaifa
qala inna rajula qad yazini wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghaibatil la yughfaru lahu hatta yaghfaru lahu sahibuh. Kata Nabi, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah, betapa jadi begitu, macam mana mengumpat pula lebih berat daripada berzina? Artinya, jawab Nabi, kerana mengumpat itu lebih besar daripada zina adalah telah bersabda Nabi bahawasanya lelaki itu terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatinya. Kata Nabi, mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Orang tanya, pasal apa jadi macam tu? Kata Nabi, orang yang berzina ini, seorang lelaki ini, maka kalau dia bersalah, dia rasa bersalah dan dia bertaubat, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa zinanya. Tapi tidak pada orang mengumpat, melainkan apabila dia dimaafkan oleh orang yang diumpatinya. Kalau orang tu tak berdendam, tak apalah kalau dia berdendam. Kita kata pula mengaibkan dia, memalukan dia di hadapan orang ramai dan dia duduk kenang-kenang yang tu sampai dia tak seronok hidup dia hanya kerana umpatan kita, maka itu menjadikan umpat itu lebih bermasalah daripada berzina itu sendiri. Maka hentikan, sebab mengumpat ini kejahatan lidah yang kalau kita makan nasi, tuan-tuan, nasi beras apa tak kira lah, janji nasi lah, dengan lauk pauk, dengan sayur, dengan kuah, masuk dalam perut kita, dia boleh tahan habis tinggi 6 jam je, lepas tu kita lapak balik. Tapi mengumpat ni kalau orang dengar, dia boleh duduk dalam orang tu sampai orang tu mati. Jadi masa dia cukup panjang, tuan-tuan. Menjatuh, mengaibkan orang di hadapan orang lagilah berat. Maka kita hentikan bab mengumpat. Jadi sama-sama kita dalam kelas ni pun jangan duk mengumpat. Tak suka dekat ustaz habaq. Terus duk mengumpat kat belakang. Saat lagi ustaz dengar, dia baca mentera sikit jadi kelembai habis. Baik tu sah. Kan? Ustaz dia pandai baca mentera. Saat lagi habis semua kiat-kiat ni kan susah. No. Jadi kalau nak mengumpat kawan-kawan, biar semua orang dengar. Aku bukan umpat, aku kata direct. Tak puas hati yang lawan. Macam tu tak apa. Selamat sikit, kita tak kena berdendam, tak kena duduk simpan kan. No. Pasal apa? Nabi tak bagi kot kita guna lidah untuk berkata nista, berkata buruk tentang orang lain. Nabi tak bagi yang tu. Nabi tak bagi orang Islam yang mengaku dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat menggunakan lidah dia, menggunakan mulut dia untuk mengata buruk tentang orang lain di belakang dia. Dan kalau orang tu dengar, tentu orang tu tak suka. Jadi Nabi tak bagi ya. Sesuatu yang Nabi larang itu dilarang oleh Allah. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala larang pasti kebinasaan dia besar. Maka sebaik-baiknya kita jauhkan daripada jadi orang yang suka mengumpat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Syekh dari Syekh dari Jabir dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tengok, Nabi dah pandang, dah perhati ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Nabi dah tengok apa yang ada dalam api neraka pada ketika baginda api Mi'raj. Apa yang Nabi tengok? Maka tiba-tiba di dalamnya berapa lelaki yang memakan bangkai. Maka bersabda ia, siapa mereka itu? Wahai Jibril,
Tanya Nabi pada Jibril alaihi salam, siapa mereka ni makan bangkai? Telah berkata Jibril, mereka yang mengumpat manusia. Tu dia. Makanan dia bukan burger tau. Burger tak apa, harus beli goreng. Ada sos dalam tu. Ini bukan burger, ini bukan shawarma. Ini bangkai, entah bangkai apa nak kena makan kita pun tak tahu. Kerana tak jaga lidah, tak jaga mulut. Kita celupak. Mulut yang celupar. Tak boleh tengok kerja nak mengata. Dan ketahui olehmu, kata pengarang, bahawasanya hukum mengumpat itu haram dengan ijma'. Kata pengarang kitab, ketahuilah bahawa hukum mengumpat itu haram mutlak. Sama sekali dilarang. Oleh ijma', oleh pemufakatan semua orang-orang alim. Bahawasanya ia adalah haram. Melainkan daripada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. 6 tempat yang boleh mengumpat. Baca elok lagi pergi mengumpat nak, kan? 6 tempat dia kata. Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata, ya, si Anu menzalimi, ia akan daku dan menyebut ia akan kejahatan orang tu. Ada orang pergi cerita dekat penguasa tentang seseorang, dan dicerita dekat penguasa tu, orang ni telah menzalimi aku, dan diceritalah nama orang tu, perbuatan yang orang tu buat, maka diharuskan. Orang yang dizalimi menceritakan kepada hakim tentang keburukan orang yang menzalimi dia, maka itu diharuskan untuk dia menyebut nama, menceritakan apa yang kawan tu buat. Diharuskan. Untuk nak soal selidik. Tapi kalau tak, kita mengumpat tanpa kita usul periksa terlebih dahulu, kesalahan yang akan banyak keluar. Keadilan susah nak dapat. Pasal apa? Tak tahu yang benar yang mana. Maka perlu kepada luruhnya lidah kita, perlu kepada kebenaran. Dan tak boleh kita berdusta dan mengumpat. Macam yang jadi baru ni lah. Aksiden 6 orang mati sekeluarga dekat rumah saya tu. Kan? 6 orang mati sekaligus serentak. Kalau dengar cerita macam-macam cerita dia buat cerita. Wahai, benda sebenar bukan macam tu pun. Kan? Itu akibat tak periksa cerita bila nak cerita. Periksa dulu cakap mana yang kita tahu. Jangan pergi menceritakan benda yang kita tak tahu. Saat kita masuklah jadi umpatan pula. Itu yang pertama. Orang yang diharuskan untuk mengumpat. Yang kedua, ada orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Maka harus baginya bahawa berkata, ya, si Anu mengerjakan maksiat. Tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya, dan menyebut ia akan nama maksiat tu. Jadi, orang main habak kat kita, ada orang melakukan maksiat. Dia ceritalah orang tu, dia ceritalah perbuatan maksiat yang orang tu buat, maka harus bagi dia untuk mengumpat orang tu, berceritakan tentang keburukan yang dikerjakan oleh orang tu. Supaya senang diadili, senang diperiksa. Tak jadi orang yang buat keputusan ikut suka. Pasal dia tahu cerita dia lagu mana, dia tahu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Orang yang minta pendapat apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan. Seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kedekut. Tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memadai bagiku? Kata seorang isteri dekat hakim lah, kata. Dia bercerita, laki aku ni kedekut. Tak pernah bagi nafkah dekat aku dan anak-anak. Dia kedekut, suka apa tu, simpan duit tak mau bagi. Anak bini sampai tak makan. Dia pun menceritalah keburukan suami dia dekat hakim ni, atau dekat siapa yang dia cerita. Boleh tak cerita macam tu? Dia kata, boleh tak aku nak ambil sedikit daripada harta dia sebagai keperluan bagi aku? Maka dia cerita buruk tentang suami dia tu, boleh tak? Diharuskan. Mencerita buruk tentang suami yang kedekut, tak mau bagi nafkah kepada anak dan isteri. Itu yang ketiga. Yang keempat,
yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Seperti berkata ia, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Maka orang cuba nak selamatkan orang lain dengan menyebut kejahatan seorang perempuan lah contohnya. Dengan berkata perempuan ni jahat, hang tak boleh kahwin dengan dia. Malam-malam dia suka dia jadi putih anak. Hang kahwin dengan dia, esok dia cekik hang. Contohlah kan. Dia ni pun dengar-dengar, dia pun cuak tak dia nak kahwin. Maka diharuskan bercerita tentang buruk kawan tu. No. Yang kelima, bahawa ada seorang yang masyhur, yang terkenal ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-Araj. Artinya yang capik. Hantau mak kudung tu. Pasal apa boleh? Pasal dia haruskan sebut. Pasal kalau sebut mat lain tak boleh. Orang tak kenal. Postman pun kalau tanya, mat kudung ada datang ni? Kita pun dengar mat kudung. Ada. Dekat rumah saya belakang. Jadinya sebut dia dengan nama kudung. Maka tak bolehlah cacat kawan tu. Tapi pasal kalau tak sebut, tak kenal lagi. Maka nak kenal kena sebut mak cepoh ke, mak capik ke, mak kudung ke apa ke. Maka barulah kenal. Maka diharuskan menyebut. Itu yang kelima. Yang keenam, bahawa ada yang menzahirkan akan kejahatannya, maka harus disebut kejahatan yang dizahirkan itu. Dia buat jahat, maka kena tunjuk jahat yang dia buat tu. Bagi apa? Bagi jadi antibar untuk orang lain. Maka diharuskan. Jadi 6 ni saja perkara yang diharuskan untuk kita mengumpat. Lain pada 6 ni tak dibenarkan. Hukum dia adalah haram. Pertama, mengadu kepada raja, mengadu kepada hakim tentang kejahatan seseorang, dan dia bercerita kejahatan tersebut pada hakim, maka hakim dia tahu, maka mengumpat macam tu dia haruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana tabiat jahat suka menghina orang. Kerana tabiat jahat yang suka menghina orang. Bukan. Sat. Tangan saya pergi dah. Sedap. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Ada orang minta tolong kita, tolong Ustaz, hilangkan maksiat yang orang ni buat. Maka orang tu cerita dekat kita cerita, orang tu cerita kita maksiat yang orang lagi satu tu buat maksiat apa. Maka itu diharuskan. Yang ketiga, orang yang minta fatwa, minta pendapat dan berhajat kepada menyebut pertanyaan. Seperti berkata seorang isteri, dia minta pendapat, suami aku ni kedekut. Dia tak orang bagi duit makan. Kami anak beranak tak makan pasal dia ni kedekut sangat. Dia cerita pasal kedekut tu. Maka diharuskan. Yang keempat, menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Seperti berkata, ia perempuan tu jahat. Ada orang nak masuk minang perempuan tu, kita nak beritahu dia, kalau boleh tak sah. Pasal apa? Perempuan tu jahat. Kahwin dengan dia asal lagi, aku tak tahu. Jadi putih anak. Dia kekah, aku tak tahu. Kan? Yang kelima, bahawasanya seorang masyhur dengan nama yang jelek sikit lah, nama tak sedap apa panggil apa. Mak capik lah contoh, mak kudung lah. Sebut nama tu. Maka dia haruskan sebut sebab nak mengenal. Kalau tak sebut nama tu, siapa pun tak kenal. Orang tak tahu. Abang nama mat, berapa ramai mat dalam ni. Mat postman ada, mat tinju ada, mat banyak ni. Yang kita sebut mat apa? Oh, mat cepoh. Sebut-sebut dan kenal. Maka diharuskan. Dan yang keenam, menzahirkan kejahatan seseorang itu diharuskan. Pada apa? Pada nak jauhkan diri daripada bahaya kejahatan dia. Maka diharuskan sebut. Itu saja 6 kategori orang yang kita dibenarkan untuk mengumpat akan dia. Jadi yang lain, hukum dia adalah haram. Minta lindung dengan Allah SWT daripada mulut yang jahat suka mengumpat. Dan kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawasanya engkau berfikir pada janji siksa yang akan datang. Ubat bagi tak mau jadi kita mulut orang yang suka mengumpat, suka kata buruk, kata nista pada orang lain, ialah kita selalu fikir pada janji siksa.
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang mulut dia tak jaga. Tak jaga lidah, tak jaga lisan dia bercakap buruk tentang orang lain. Siksa yang datang daripada Nabi SAW seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat pada satu suratan amalan orang yang diumpat. Antara benda berat yang nak kena tanggung pada orang pengumpat ni, segala kebaikan orang yang diumpat itu, segala keburukan orang yang diumpat itu akan berpindah kepada dia yang mengumpat. Dia ambil hak tak elok orang tu punya, dia ambil hak elok orang tu punya untuk dia, dan hak tak elok diri dia bagi kat orang tu. Hak kita punya dah banyak dah. Campur hak dengan orang ni pula lagi, lagi banyak lah. Nak lari tak mana apa tak tahu lah. Maka tilik oleh kamu akan sedikit kebajikan engkau. Nabi kata, hang tengoklah. Dah lah perbuatan baik yang hang buat pun tak banyak mana. Dah ada sikit-sikit kena bagi kat orang pula. Hasil daripada mulut hang tak jaga, suka mengumpat orang. Maka segala kebaikan, segala kelebihan yang dapat daripada kebaikan yang kita buat diperolehi oleh orang yang kita umpati. Dia yang dapat makan kenyang. Kita lapar juga. Jadi pikiran-pikiran tu senang sikit untuk kita stop daripada mengumpat orang. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Kita risau dengan diri kita tu lebih bagus daripada kita duk risau orang lain. Tang ni kadang-kadang pendapat orang-orang barat tu bagus juga. Mind your own business. No. Hang buat kerja hang, yang kacau kerja aku boleh tak? Pasal aku tak usik hang. So hang dengan usik aku. Kita pada certain perkara lah, bukan semua perkara. Pada setengah-setengah perkara, mind your own business. Hang buat kerja hang sudah, jangan kacau aku. Saya aku duduk tak kacau hang. Lebih baik kadang-kadang. Kan? Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya di mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang lain. Kadang-kadang dosa kecil je yang kita buat ni, tapi lebih besar yang kita nak kena tanggung daripada dosa besar yang orang buat, sikit saja dia tanggung. Jadi lebih baiklah kita jaga diri kita sendiri. Sibuk nak menguruskan diri kita sampai tak sempat nak tengok hal orang lain. Kerana kita tak suka nak jaga tepi kain orang lain. Kain kita pun koyak rabak. Tak ada nak tengok. Kan? Tak ada nak lubang rata. Sibuk nak tengok orang. Pasal apa? Pasal beat sama aku tu. Kita suka sangat ambil tahu hai orang. Diri sendiri tak terurus. Tak terjaga. Sian. Sanggup nak jadi susah hanya kerana nak ambil tahu hal orang. Wahai susah tu tak ada siapa nak tanggung, kita seorang-seorang nak tanggung. No. Dan jika tiada pada engkau kecelaan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan, dia kata tidak, kita tak ada kecelaan, kita tak ada kerosakan diri lah. Tetapi kejahilan kita menjadikan kita sangat rosak. Kita bodoh menjadikan kita sangat rosak kerana kita tidak mengetahui. Tak boleh nak jaga elok-elok sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kedudukan, kita tak tahu macam mana. Kerana kejahilan kita lebih berat daripada orang yang cerdik ini. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Kalau begitu kita tak pernah buat celah. Kita tak pernah buat silap. Mana ada manusia tak pernah buat silap kan? Orang macam kita ni memang kerja kita buat silap kan? Kalau tak ada lah kecelaan, maka bersyukurlah banyak-banyak. Terima kasihlah kepada Allah Ta'ala kerana memelihara kita daripada menjadi orang yang melakukan kesilapan yang banyak. Dan maka hendaklah engkau bersyukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu
Kena mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kalau tak ada benda buruk kita buat, syukurlah sebab Allah Ta'ala ganti daripada letak kita jadi orang yang suka ribah, suka mengumpat. Macam mana mengumpat tu boleh ada? Pasal dia satu je. Pasal dia tengok dia sempurna sangat. Maka orang lain pada pandangan mata dia tak pernah sempurna. Pasal dia duduk belik diri dia terlampau sempurna sangat. Maka tu sebab dia mudah sangat nak kata orang tu tak elok, orang ni tak kena, orang tu tak betul. No. Wahai, kita niri pun banyak yang tak betul kan. Rokok mana betul, semua kena bengkok kan. Jadi yang dia habaq ni perangai kita banyak yang tak betul. Tahu orang juga yang tak kena, orang juga yang tak betul. Betapa ruginya hidup kita penuh dengan mengumpat orang hanya kerana kejahilan. Dan ada pun berbantah-bantah, bergaduh-gaduh itu juga satu daripada sifat loba pada berkata-kata. Maka iaitu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaz atau cedera pada makna. Bermula yang bangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Berkelahi, bergaduh-bergaduh, suka bertengkak tak ada kerja lain. Berbantah-bantah ni tengkak. Hal sikit pun nak tengkak. Hal tai lalat saja pun nak tengkak. Hal bersin bunyi deras pun nak bising. Nama pun bersin kot. Kalau tak deras dia tak panggil bersin lah. Tak boleh jadi sebab nak bercakap, jadi sebab nak mengata juga. Pasal apa? Pasal dia bersin tak bunyi. Bersin tak bunyi sebab dia kapal terbang lah kot kan. Hak lain bersin kena bunyi kan. Ada dua perkara berbantah-bantah. Satu, ada kalanya meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan diri. Berbantah-bantah kerana nak show off. Nak tunjuk kita yang terbaik. Hang tengok aku okey tak? Memang okey. Tapi aku tengok macam biul sikit pasal apa? Hang nak nampak serak, nampak cantik tapi macam off je. Sometimes macam offline je hang ni. Tak keli. Pasal apa dia nak abang dia agak bagus. Nak cerita orang tak bagus. Nak cerita dia juga bagus. Pasal tu bergaduh ni ada. Kerja duk tengok orang tak elok. Kita apa yang eloknya kan? Kita pun teruk. Perangai teruk. Orang lain tak tahu kita ni. Yang tahu kita orang sebelah kita kan? Tidur malam bunyi ke tak bunyi dia tahu kan? Tidur malam kentut ke tak dia tahu. Semua dia boleh tahu. Kita tak selalu buat muka ayu lah. Tak selalu buat muka handsome lah. Tak elok juga perangai. Kan? Orang sebelah malas nak cerita kat orang. Aku tahu sangat dia ni. Kalau tidur, bunyi kapal terbang tu bunyi dia lah. Sihat. Dan ada kalanya tabiat jahat yang suka menghina orang lain. Juga berbantah-bantah ni terbit atas tabiat buruk. Jumpa je, dia kerja kutuk orang. Asal jumpa je kutuk orang. Dia tak boleh tengok orang. Dia nak mengata. Rambut awak macam Bruce ni. Dia kata rambut macam beruih lah, macam beruih lantai lah, macam-macam dia sebut. Dia kata hidung macam penyangkut baju, aku tengok. Hidung pun dia nak ambil tahu. Semua dia nak ambil tahu. Kening buat lain kan nampak? Macam buat lain lah. Ditarik tali ukok lah. Kok mana pun dia nak bunyi. Bagi makan dia kata pula, sedap tapi tu macam tak elok je colour dia. Colour tak elok pula. Bantai berpinggan-pinggan lah. Lepas tu colour tak elok pula. Sedap tapi kurang manis. Dia nak bunyi juga sikit. Tu dalam makan free tu kalau bayar, tak tahu lagu mana kan. Bagi makan free pun bunyi. Cokodok ni awak. Cokodok ni awak panas sangat. Weh, aku baru angkat kot. Yang pergi makan panas-panas tu siapa? Kadang-kadang bongok sampai terang tu. Tak boleh dah ajak berunding. Lepas tu nak abang dia je betul. Nak abang oleh semua tak kena. Macam ni punya manusia pun Tuhan buat juga atas dunia ni.
Jadi kita hentikanlah berbantah-bantah pada benda-benda yang kita rasa tak perlu. No. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Bahkan wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Baiknya kalau kita nak cakap, kita cakap benda yang kita dengar betul dan benda tu benar. Jangan pergi mereka dengan duk reka-reka. Kita ni bab menambah cukup hebat. Kemarin hantau, dia nak cerita tu. Cerita apa? Kemarin aku pergi Pulau Pinang, naik atas jabatan, jam jabatan tu. Jam pasal apa? Ketam letak penyepit dia punya lah besar, lintas jambatan tu. Tu dia punya muhung sampai orang tak boleh percaya. Cerita apa teruk veteran tu? Cerita mengada-ngadakan cerita-cerita yang tak ada pun. Ya. Bukan daripada perkataan yang sebenar. Jadi nak cerita hak benar betul. Hak kita dengar pun daripada orang yang benar dan dia memang cerita benar. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Jadi perkataan itu tak betul, lebih baik kita diam. Kita jangan sambung, kita jangan pergi cerita pula dekat orang. Dia akan mengkeruhkan keadaan. Daripada perkataan yang salah, melainkan apabila ada padanya menyebut faedah yang berbangsa agama. Walaupun salah tapi ada bangsa kebaikan bagi agama, maka dengar. Maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Sebutlah dengan baik, sebut dengan lemah lembut. Supaya yang dengar pun rasa lega, kita yang bercakap pun rasa lega. Maka, moral of the story hari ni kita tahu kata, mengumpat tu salah, berdusta tu salah. Berbantah-bantah, bergaduh, bertengkar, berkelahi itu salah. Maka sebaik-baiknya kita jadi manusia yang punyai akal yang mukallaf, akal yang cerdik ini. Ambil berat perkara-perkara seperti ini yang bersangkutan dia dengan manusia lain. Yang kalau orang dengar sakit dia berpanjangan, tak seronok dia berpanjangan. Bukan sekejap masa. Maka kita nak perhatikan untuk nak menjaga ukhuwah kita seorang Islam, sesama Islam. Kita jaga bab mengumpat, bab berbantah-bantah, bertengkar, mengadu domba ni semua kita ambil berat. Kita tak usah jadi orang yang suka mencetuskan havoc pada masyarakat. Suka mencetuskan suasana kecoh. Hanya kerana kita nak jadi popular, hanya kerana kita nak menceritakan kita yang terbaik dan sebagainya. Sanggup kita tengok kehancuran dalam masyarakat. Komuniti masyarakat jadi rosak. Hanya kejahatan lidah kita, kejahatan mulut kita. Eloknya kita awasi sebelum kita berkata-kata, kita fikir terlebih dahulu. Hantarlah akal kita ni pergi periksa dulu. Kalau aku kata juga benda ni, apa akan terjadi? Supaya selamat kita daripada cedera kerana jahat lidah kita, banyak orang cedera, banyak keadaan jadi kelang kabut, jadi tak elok. Dan kita tak mau benda tu berlaku. Kalau kita jadi macam tu hari ni, bangsa kita, keturunan kita akan buat benda yang sama di masa hadapan. Maka benda akan terus berlaku berkekalan. Maka sebaiknya kita jadi orang yang jaga akan perkataan kita daripada berdusta, daripada berbantah-bantah, daripada ribah mengumpat, daripada jadi orang yang bawa cerita yang tak benar, cerita yang salah. Hanya kerana kita pentingkan diri sendiri, nak cari kemasyhuran, nak cari kehebatan, nak diketahui, nak disanjung, nak dimuliakan, tanpa kita peduli tentang keamanan sejagat, kita peduli tentang keamanan masyarakat. Kita tak ambil tahu bahaya yang boleh ditanggung, bahaya yang masyarakat kena terima hanya kerana kejahatan mulut kita. Maka berhati-hati dalam kita berbicara. Semuanya ada kat kita. Kalau kita nak, apa saja kita boleh buat. Kalau kita tak mau, 1001 daya kita elak. Maka tepuk dada, tanyalah diri kita. Layak ke tak layak kita lakukan sedemikian perkara-perkara yang menyulitkan orang ramai hanya kerana nak mencari sedikit kehebatan. Maka perhatikan supaya selamat dan kita boleh menyelamatkan orang lain
daripada terlibat dengan angkara durjana mulut kita. Tak boleh kawai. Bergaduh ni hanya kerana mulutnya. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Jadi berhati-hati dalam kita melafazkan kata-kata. Dalam kita meluahkan kata-kata. Jangan kita ikut hati akai-akai banyak. Renung banyak, fikir banyak sebelum sesuatu terjadi setelah kita berkata. Nanti kita tak boleh nak buat koreksi. Kita tak boleh nak buat pembetulan dah bila dah terkeluar. Lajak perahu boleh diundur. Lajak berkata buruk padanya. Maka berhati-hatilah. Orang-orang dulu dia peribahasa dia kemas-kemas kan. Nak suruh kita berwaspada dalam kita bercakap demi kesejahteraan masyarakat setempat kita, insya-Allah. Ya, silakan tuan-tuan untuk kita sembang-sembang lanjut, insya-Allah. Ya Umi, ada apa-apa nak cerita? Kita boleh kongsi sama-sama. Umi Temasik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ni Ustaz. Terima kasih. Tak ada lagi, baik. Sama-sama, insya-Allah. Ya, Syalian. Syafi'i. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Ya Am. Azaham. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat no? InsyaAllah. Alhamdulillah, sihat-sihat. Ada hadis Nabi tu beritahu kata, saya tak berapa ingat, dia kata pasal berdusta ke yang ada titik hitam ke hati tu. Ya, betul. Hadis lah. Makin lama makin besar, makin banyak. besar. Makin Satu besar, titik, besar. kalau titik hitam tu saiz yang Allah Ta'ala letak, setitik dah cukup dah menggelapkan kita semua. Kalau itu yang diletak Tuhan lah. Kalau kita letak mungkin dot kecil ya, tapi kalau Tuhan letak, gelap terus hati kita. Hanya kerana kejahatan lidah. Maka berhati-hati. Sebab bila titik hitam tu berlaku dekat hati kita, tertutup kita daripada hidayah Allah. Tertutup daripada petunjuk Tuhan. Gelap, payah menerima hidayah. Di mana susah nak terima nasihat, susah nak terima tunjuk ajar. Menjadikan kita bertambah jauh. Dan bertambah rosot hidup kita ni. Sebab kalau gelap pada benda boleh cuci. Kalau gelap pada warna boleh cuci. Kalau gelap pada hati nak cuci dengan apa? Maka kita waspada dengan lisan, dengan lidah kita atas tutur kata yang kita nak ucapkan. Orang tua kata betul ya, sebelum hang cakap, hantar akai hang dulu pi bagi dia selidik dulu. Kalau hang cakap jadi lagu mana? Tu lebih selamat lah. Hantar pi akai dia boleh tengok positif dengan negatif tu. Ya, sebab akai dia fungsi dia macam tu, dia boleh belek antara dua perkara. Yang mana yang bawa kebaikan, yang mana yang bawa keburukan, dia boleh pilih lah. Itu kelebihan ilmu yang kita ada, kelebihan pengetahuan yang kita ada. Kita boleh membezakan antara dua perkara, yang baik dan yang buruk. Dan kita sebagai manusia ni biasanya tak mau yang buruk ni. Kalau boleh kita nak elak lah daripada berlaku. Maka tentunya kita berfikir untuk memilih sesuatu yang baik. Tetapi biasanya baik ni berat sikit. Tapi atas nak kekalkan kebaikan tu, maka berat pun berat lah. Biar apilah. Kita sabar je lah, tanggung. Macam itulah biasanya pemikiran orang biasa macam kita. So the worst scenario senang Ustaz. Diam lah Ustaz. Senang. Hak tu lebih baik. Tu saya kata, Nabi kata, saya duk abang dengan Nabi kata, kepribadian seseorang manusia itu letaknya di bawah lidah. Bila bergetar lidah tu, orang tahu dia ni siapa. Sebab tu kita nak cakap dalam orang ramai ni, kita selalu fikir dulu. Lebih baik buat apa? Lebih baik kita senyap. Bila senyap, orang susah nak teka. Dia ni macam mana? Atau okey, kata okey, KO ke apa ke? Orang susah nak teka. Susah nak letak dia.
Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Am. Ya, Kak Tun Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Tak ada apa lah Ustaz. Tak ada apa. Baik Kak. Baik. Farahliza. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya just tak beritahu Ustaz lah sebab saya ada juga kawan yang macam tu. Dia kalau bercakap je, cakap tu semuanya yang tak tahulah, mungkin nak kita tengok dia perfect lah. Cakap pun semua nak nipu je. Mula-mula dengar okey lah, lama-lama tu jadi annoying sangat. Dan lepas tu bila dia cakap tu just kita cakap okay, kita cari benda lain nak buat. So nak lama-lama cari tu populariti lah tu. Macam itulah. So macam Kadang-kadang tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang nak menambahkan handsome diri ni. Nak menambahkan kecantikan diri, cakap banyak. Lagi orang kata cantik bila cakap banyak. Tapi kalau orang tak cakap, lagi cantik. Itulah bila lama tu jadi macam bila dia cakap je kita orang cari benda nak buat. So lama-lama tu nak cuba elak lah kalau boleh. Nak elak sebab tak nak lah. Kita tak mau terlibat MP-nya. Tak mau dia rasa malu. So bila dia nak cakap kita cari topik lain lah. So lama itulah dia diam lah. Bagus orang Melayu ni, dia ni jaga hati orang. Kita sangat-sangat suka jaga hati orang. Takut terasa hati. Dia kalau boleh biar hang terasa api, biar api hang. Yang nak kurih bukan aku. Kalau hang terasa hang yang kurih aku suka hang kan. Tapi tak, kita jaga hati kuat sangat. Kita diasuh begitu, jangan kecilkan hati orang, tak baik. Ya betul. Ada sekali hati kita yang kecil, orang buat tak tahu. Orang baru pada muka. Dah biasa dah tu macam tak apalah, just diam je lah, lantak lah. Macam tu je lah. Kalau lagi layan dia lagi seronok. Ya. Dia lagi kita duk layan, dia lagi melampau, kembang muka dia. Betul. Dia itu lagi kita layan, sembang sampai biji mata nak keluar. Ya betul tu. Satu sekarang ni kita orang just buat tak tahu jadi cakap dia. Sudah lah, ignore lah. Betul. Lebih selamat kan. Mana-mana pun ada sama je. Apa ni aku cakap pasal orang buat tak tahu. Kalau aku buat tahu, sakit aku gaduh lah. Aku ni duk tunggu nak bergaduh kan. Tapi dia dah macam tahulah. Tu dah kita senyap lah. Aku ni nak abang, aku duk tunggu nak bergaduh kan. Aku tak tahu bila. Tu betul. Tapi sebenarnya dari juga aku boleh gaduh kan. Jangan melampau sangat. Betul lah. Okey, terima kasih Farah. Okey, baik. Amin. Azra Khairina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada soalan sikit lah. Contoh kalau macam kita nak bercakap pasal contohlah penguatkuasa ke apa kan, yang apa berlaku ni. So kita macam nak marah ke, macam kita nak ada rasa negatif tu lah, nak bagi tahulah ke orang yang tak bagus ke, ataupun nak bagi nasihat ke apa ke. Macam tu macam mana Ustaz? Tak apa. Kalau nak bagi tahu hak bagus tak apa. Tapi kalau nak marah je tak boleh, sebab kena kawal marah ni. Sebab benda hak elok tak elok dengan marah kita masuk sekali dalam percakapan kita tu, kita nak tunjuk nilai emosi kita tu, tak boleh lah. Pasal dia boleh bawa kepada perkara lain ni. Walaupun hak kita nak marah tu benar sebenarnya, tapi tak boleh pasal dia umum. Jadi kita kena kawal sikit lah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Ustaz, ya. Ada tak doa ke zikir ke yang nak tahan kita daripada marah? Sebab kadang-kadang tak boleh tahan lah Ustaz. Nak marah ni sampai naik darah tinggi semua Nabi kan. ajak senang je, Nabi ajak mudah je. Nabi ajak ketika kita nak marah, Nabi suruh ambil uduk dulu. Tu pasal bagi sejuk. Lepas tu kita tengah marah tu berdiri, Nabi suruh duduk. Kita tengah nak marah tu duduk, Nabi suruh baring Ustaz. Bagi dia cool down. Jadi kita ni tengah duduk boleh berdiri. Bila nak marah ni kan, tengah berdiri boleh terbang kan. Saya marah ni dia lain macam sikit. Tapi itulah kalau boleh kita kawal. Tak boleh. Sebab kalau main satu keadaan yang rasa macam kita betul-betul nak naik temper kita tu, macam tak boleh nak kawal tu Ustaz. Memang nak kena bagi juga tau. Macam mana nak kawal tu Ustaz? Nak kawal hat tu je sebab tak boleh tahan kadang-kadang. Kena fikir hasil selepas tu apa jadi. Kita kena fikir tu. Kita luahkan marah kita, lagi hasil yang kita akan dapat selepas tu apa dia. Kita kena fikir.
Apa yang akan jadi lepas ni? Sekali aku nak kena berhadapan dengan dia pula. Oh, nak buh tamu muka ni. Macam tu. Kita fikir macam tu lebih kurang sikit. Faham Ustaz. Ya. Dalam bab marah ni perempuan lelaki sama aja. Tambah-tambah yang suka makan cabai banyak, makan cili banyak, marah pun kuat. Kan? Makan masak lemak, cili api. Tak lagi marah nanti naik. Kan? Okey. Siapa dia tu? Abi Syari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Abi? Kabar baik Ustaz. Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Okey. Pada saya nak cakap hanya kita jauhkanlah diri dari mengumpat, dan kalau nak mengumpat pun mengumpatlah yang diharuskan saja. Ya, Itu je. betul ya. Dia bagus mengumpat diri kita sendiri sengap-sengap. Kita mengumpat diri kita tak bising. Yang kita duk bising mengumpat orang lain, mengumpat diri kita. Hang ni rupanya puduh sungguh muka macam jebon kan. Kata kat diri sendiri sengap-sengap tak ada siapa nak dengar. Tapi kita betul. mengumpat diri kita tu lebih baik daripada kita mengumpat orang. Tapi itulah, mengumpat ni tak manis kalau tak sebut seorang. Sebut seorang tu manis mengumpat tu dah. Macam kopi buh gula kan, gulai buh garam, macam tu lah. Dia jadi indah. Dia duk mengindahkan nafsu tu dah teruk dah. Masuk iblis, dia kipas bagi kuat, bagi nyala lagi kuat. Macam tu lah. Jadi hati-hati, kita tahu natijah yang akan kita tanggung selepas tu lah. Itu yang kita kena tengok. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Abi. Puan Rosiah, silakan. Tak ada apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan, insyaAllah. Ya Lily, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Malam ni tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan lagi, baik. Makan ikan saja tu. Lanjut kata Ustaz. Makan kopok ikan saja. Apa nama? Nur Suhailah. Tak ada soalan, baik. Aisyah Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa juga, baik. Abang Mi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Abang Mi. Allahu Akbar. Betul ke Ustaz? Saya dengar-dengar lah. Dari segi orang-orang yang sombong ni Ustaz. Ya. Kalau kita balas dengan sombong juga Ustaz, itu satu sedekah ke Ustaz? Siapa kata? Betul saya dengar Ustaz jugalah cerita ni Ustaz. Bukan dia nak abang lain kot. Dia nak abang sebenarnya satu benda berbentuk perli ya. Hang bagi kat kus kupang, ambil balik kat hang RM1. Macam tu lah. Hanya kita patahkan dia kena sombong kita juga Ustaz. Kena dia kadang-kadang manusia sombong ni habaq dengan benda elok, dia bukan boleh, dia tak jalan. Dia kena sama derah dengan dia baru dia jalan. Jenis sombong dah kan. Kena bagi sombong jugalah habuan dia makan. Untuk setengah orang dah. Kita balas kesombongan dengan kesombongan. Okey lah tu. Baru dia kata baru sama naik kan. Dia kata satu sedekah lah Ustaz. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Mio, silakan Mio. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada cakap yang Nabi tengok di syurga ke di neraka tu kan, penghuni syurga. Ya. Soalannya, adakah orang yang dilihat itu memang dah berada di tempatnya sama ada syurga atau neraka, ataupun hanya macam kita kata preview dulu? Ya, preview. 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 Berarti
semua orang yang pernah dimatikan tu belum duduk di mana-mana lagi. Tak duduk di Maksudnya mana lagi. Tak mana di mana duduk lagi. di tempat transit. Seorang saja yang pernah duduk di syurga dan tak keluar lagi tunggu hari kiamat. Nabi Idris alaihissalam. Dia saja yang masuk surga tak mau keluar. Hari kiamat baru dia keluar. Jadi yang dilihat di dalam syurga atau neraka tu Sebagai gambaran untuk Nabi war-warkan kepada umat. hmm, Untuk Nabi khabarkan kepada umat. Orang syurga ni macam mana, orang neraka ni macam mana, macam tu lah. Untuk jadi pelajaran, peringatan bagi umat bila dengar Nabi cerita. Maka Nabi diperlihatkan keadaan sedemikian supaya dapat menceritakan kepada umat kedudukan ahli syurga dan ahli neraka tu macam mana. Masuk tak masuk lagi. Dia belum sampai yaumul hisab nak masuk macam mana. okey. Terima kasih. Baik. Apa nama si Ilyas Manafi yang lama tak tengok dah? Saya pun tak berhubung dengan dia. Sejak jumpa hari tu tak berhubung. Saya pun sibuk ni. Okey. Baik. Saya sibuk kebun lah, buat kebun sikit. Ya, alhamdulillah. Jamal Taharim, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan tu tak ada lah Ustaz, tapi dulu sebelum Ustaz potong kaki tu, Ustaz pernah cakap nak buat buku. Apa cerita? Buku dah ada. Siapa boleh tolong photostat bagus ya. Tebal tu. Photostat? Boleh photostat. Saya dah buat dah, tulis dah, penuh dah, habis dah. Bukan tu Ustaz nak buat bagi penerbit buat ni jual ke apa tak? Ya, dia bukan nak buat jual. Siapa nak baca boleh lah. Okey. Tak apa, nanti saya bagi dekat admin buat tengok. Tunjuk bagi dia tengok. Boleh. Okay, Ustaz. InsyaAllah nanti Ustaz bagilah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okey, saudara Muhammad Akub. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Ustaz, apa ini bab-bab kira bergurau mengutuk kawan ni. Macam sedap lah Ustaz. Ya, memang sedap, tapi kalau tak mencederakan tak apa, dianggap sebagai jenaka saja, tak apa, sebagai berseluruh je tak apa. Jangan sampai menghina. Kadang-kadang kita mengutuk menghina, tu tak boleh. Tapi kalau ingat hanya senda gurau je tak apa. Dan biasanya kita ni bergurau dengan kawan yang boleh tahan, yang tak boleh tahan kita tak gurau. Ustaz. Ya. Ustaz, itu saya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Ya, Suzana, Temasik, silakan. Cikgu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa lah Ustaz. Tak ada apa-apa. Tak ada. Terima kasih. Baik. Sirah Rashid, silakan. Tak ada. Baik. Puan Farida Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita dapat perkabaran orang meninggal, apa doa yang terbaik sepatutnya kita sampaikan? Abang cakap lah, moga arwah dirahmati, diampunkan segala dosa dan diberkati hidup dia di alam barzah. Tapi kalau bacaan Fatihah tu tak perlu kan Ustaz, sebab dah tak ada Nabi tak ajak macam Fatihah, kita aja pandai-pandai. Wah, ni ada kematian kita baca Fatihah. Nak buat apa baca Fatihah? Mayat nak buat apa Fatihah tu? Tak ada pun, kita ni pandai-pandai lah. Ni kita Al-Fatihah. Baca abang tak faham benda apa. Itu Al-Fatihah. Fatihah apa? Jadi tak ada benda tu. Saja direka-reka. Tak ada. Maknanya kita doa sajalah untuk doa saja. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk semua tu, lelaki, perempuan, kecil, besar.
Kalau laha, perempuan saja. Kalau lahu, lelaki saja yang tak tahu siapa dia. Kalau laha, perempuan saja yang tak tahu siapa dia. Kalau lahum, lelaki, perempuan, kanak-kanak, semua sekali. Dia sebut Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lebih sempurna. Tadi pasal macam kalau kita nak tahan marah tu Ustaz, Ya. dulu sebelum saya punya guru meninggal, Ya. dia ada bagi saya satu amalan lah. Dia kata kalau sesiapa buat kita marah, kita memang tak akan cakap apa-apa, cuma dalam hati kita doa, kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah si A ni yang tak berilmu, dan kau ampunkanlah dosa aku dengan ilmu engkau. So maksudnya dia nak bagi tahu orang tu sebab dia tak berilmu, itu sebab dia buat perangai macam tu. Ya. Kita pun kita tak ada ilmu. Jadi ya. yang ada ilmu Allah. Jadi kita serahkan macam tu, jadi kita punya hati akan bersih lah. Ya, betul. Masalahnya bolehkah kita berdoa begitu bila geram sampai? Macam tu lah. Kalau boleh, sangat-sangat baguslah. Tapi InsyaAllah geram, Ustaz, kalau kita pelan-pelan buat, kita bila boleh macam lah. tu kita buat pemandangan yang dia tak berilmu. Itu sebab dia Ya. buat perangai, itu sebab dia tak ada ilmu. Dia kalau tak melibatkan orang ketiga ni tak apa. Dia melibatkan orang ketiga yang jadi payah ni. Dia buat kita, kadang-kadang dia mengantar kita depan orang ramai, kadang mengantar kita bagi semua orang dengar. Ni yang jadi kita nak ingin tu. Maka kalau boleh kontrol, bagus sangat. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama. Tak usah duk tumbuk orang lah. Sagi orang dah kita jatuh tekan-kang jenuh. Biar apilah, tak usah duk balas dengan kekuatan. Balas dengan doa, cukup dah. Kata, ya Allah, bagilah aku sabar. Cukup tu. Untuk orang macam kita layak sangat macam tu. Ya, Basarudin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi peluang saya. Silakan. Okey, dalam kita mengatakan tentang berkata-kata ni, Ya. saya mengatakan diri saya. Dulu masa kita muda-muda, kalau bercakap tu kita benda yang tak pasti itulah yang kita sering kali kita berkatakan bila jumpa kawan-kawan. Ya. Tapi itulah satu benda perkara yang kita kata bila dengan kawan-kawan tu kita nakkan kegembiraan, keseronokan. Kita lupa perkara yang kita katakan tu benda yang tak pasti. Dan kadang-kadang kita menjadikan satu perkara. Ya, betul ya. Itu pasal benda-benda kadang-kadang dia macam seloroh je, tapi lama-lama dia makin liar dah jadi dia. Dia menjadi bahan lawak Ustaz. Seronok benda tu- mula-mula sikit, lama-lama benda lain pula timbul ya. Sebab tu kita kena awasi sikit, sebab jangan sampai terlajak saat lagi banyak masalah kita nak kena hadapi. Kita tak sedar dalam kita berkata-kata bercampur dengan kawan ada unsur syaitan mengasut kita. Ya, memang setan tu selalu duk ikut tukang kipas ni. Pakai blower besar kita jenuh. Bila kita dah tua ni kita kata lebih baik diam daripada berkata-kata. Ya, lebih baik lah tu. Tapi itulah Ustaz, bila kita nak kata begitu, kita yang lama-lama tu macam mana kita membuat orang kita berkatakan walaupun kawan-kawan, tapi pada ketika itu kita dah mengecilkan hati dia. Itu satu benda. Setiap malam lepas sembahyang kita mohon pada Allah agar segala kesalahan kita dengan dia, pasal kita tak boleh jumpa dia, kesalahan kita yang kita buat dengan dia, kita mohon ampun supaya Allah Ta'ala ampunkan kita, dan selalu bersangka baik dengan Tuhan. Mesti dia ampunkan kita. Minta ampun bagi pihak saya telah bagi dia susah, bagi dia payah. Saya mohon keampunan ya Allah bagi pihak saya, supaya Allah Ta'ala cetuskan di hati dia rasa mau memberi keampunan kepada sahabat-sahabat yang dia takkan jumpa lagi dan sebagainya. Macam tu lah. Betul Ustaz. Sampai ketika saya terfikirlah,
bila kita kembali besok, Ya, kita datang dengan kosong, kita balik pun dengan kosong. Betul ke ya, Ustaz? betul ya. Sebab apa? Kita adalah daripada yang tak ada diadakan. Lepas tu hasil last kali ditiadakan pula. Maksudnya kalau kita tak boleh, kita malu dengan pemilik kita, apa nak persembahkan amal ibadat pun tak layak. Saya rasa banyak yang silap, Ya, banyak yang tak betul. ya, Sehingga kan kita kata, aku tak ada apa-apa ya Allah, aku hanya ada Engkau saja. abang ada kita nak minta ampun bagi setiap kesalahan diri kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Kita nak minta maaf salah yang kita buat. Sebab bertaubat tu dianjurkan, maka kita nak jadi manusia yang suka membersihkan diri daripada dosa dan kesalahan. Maka yang ni boleh kita buat setiap kali kita ambil ayat semayang. Kita baca doa yang Nabi ajak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadika salihin. Kita baca yang tu lah. Amin. Maka kita akan diampunkan dosa, kata Nabi. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Apa nama? Jahid, silakan. Dr. Jahid. Makcik Kamaria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makcik ada jumpa satu quotation Ustaz Ya. yang bunyi, sesungguhnya syaitan itu sangat suka jika setiap kesilapan yang manusia perbuat diletakkan kepadanya. Bermakna di situ setiap apa yang kita berbuat salah tu kita kata ni disebabkan syaitan, hasutan syaitan dan sebagainya. Sebab apa? Di situ kita tetap tidak akan menyedari silap kita. Jadi silap yang kita buat tu kita kata setannya. Jadi sebaik-baiknya kita kena belajar dan menginsafi diri bahawa salah silap yang kita perbuat tu adalah kekhilafan kita sendiri. Jangan kita balik letak kepada yang lain. Ya, betul. Ya, itu saja Ustaz. Sebab kita yang buat silap tu. Dan Tuhan kata atubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi dia kata dia bukan kata setan yang buat, dia kata kita yang buat. Kita ikut dia buat, lepas tu kita lambak kat dia. Kita lupa kata kita yang buat silap tu. Tapi kalau kita selalu mengaku kita buat silap, dan selamat lagi sebab kita yang mengaku kata silap ni kita yang buat. Ya, sebab itulah Nabi pun ada kata, kita baru balik dari kemenangan perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Jadi makna situ kita kena insafi diri dan belajarlah untuk baiki diri. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Makcik. Terima kasih banyak. Yoshita. Ya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz, cuma terkenal diri sendiri. Okey. Apa nama? Okey lah, bagus lah. Ted, silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak ada lagi, baik. Hang sama dengan admin juga. Tak ada soalan. Umi Kalsum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf tak ada soalan. Tak ada soalan, baik. Ya, Irfan, silakan.
Irfan ke apa nama tu? Mak Perang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tahu mana pergi orang-orang yang dah kembali ni ya. Roh-roh yang dah kembali ni. Macam mana? Orang yang dah kembali ni mana pergi roh-roh yang dah kembali ni. Mana pergi? Dia balik dalam tempat yang Tuhan sediakan untuk dia. Di mana? Saya pun tak tahu. Saya tak balik lagi. Lepas balik ni pun tahu. Tapi balik di sisi Tuhan lah. Di sisi ilmu dia. Dekat mana? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu lah. Dia letak tak mana kita pun tak tahu. Besok kita balik, kita tahu lah kita ada di mana. Oh, okay. Tak ada satu tempat pengkhususan kot dia letak. Tapi yang diceritakan, Rasulullah SAW kata selama kematian seseorang hamba Allah itu meninggal, rohnya berada dengan dia, berada dengan jasad selama 40 hari di tanah perkuburan. Selepas 40 hari dia tak ada situ dah. Dia balik tempat saya dia. Selama 40 hari itu dia masih berada di tanah perkuburan. Di kawasan sekitar itulah maksudnya. Okay Ustaz, tak apa aku je lah. Baik. Ya Amin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum ada lagi. Tak ada lagi. Aku tak tahulah bila nak ada. Ya Allah, Ustaz doakanlah insya-Allah minggu depan ke. Ili yang tulis soalan bagi kat dia, Ili suruh dia baca. Dia nak baca soalan pun dia tak tahu lah. Okey. InsyaAllah kita ada kelas, bila lagi kelas tu? Besok Khamis, kelas tafsir. Oh, besok ada kelas tafsir. InsyaAllah jumpa besok malam pula. Baik, insyaAllah. Jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersua lagi esok malam dalam kelas tafsir Quran, insyaAllah. Moga-moga kita berada dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala salah dan silap yang telah kita pertuturkan. Kot ada lagi 13 orang ni yang ada nak bercakap apa, silakan. 13 yang tak ada dalam apa tu komputer ni lah. Tak ada? Tak ada, okey lah. Kita jumpa lagi insya-Allah esok malam. Semoga dirahmati, diberkati dan dimudahkan segala urusan kita. Semua urusan insya-Allah. Baik Nur Atikah. Ustaz. Ya. Allah. Nak tanya sikit Ustaz. Tadi orang duk cerita tanya tentang roh mati pergi ke mana Ustaz? Kita nak tanya hal syariat ni Ustaz. Ya. Ya. Kita mati, darah kering Ustaz. Kalau mati aksiden tu adalah tengah jalan. Tapi kalau mati saja atas tilam ni, darah pergi ke mana Ustaz? Dia kering. Betul. Dia pergi ke mana darah? Dia balik kepada asal diri dia. Asal diri darah yang dari mana? Api. Ya. Di mana asal diri darah? Oh. Ya. Dia main dari mana? Makanan. Dia main dari tanah. Asal dia dari tanah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh cedok tanah, cek tanah tengok. Ada unsur darah dalam tu. Sebab itu asal kejadian manusia. Dia bermula daripada saripati tanah. Asal Adam lah. Asal kita semua dari darah dah. Asal Adam ni dari tanah. Maka kita sikit sebanyak memang main daripada tu lah. Turok daripada tanah. Tapi pasal dia jenis bendalir, maka dia sejat. Dia banyak darah ni, molekul dia banyak, terlampau banyak ah. Darah kita ni kalau kita buat keluar darah dalam badan kita ni, kalau kita boleh buat keluar sama banyak dengan satu kort tenis tu. Darah?
Ya, darah kita. Sel-sel darah kita ni punya banyak yang tu. Dan daripada sel darah tu jadi yang lain semua ni daripada sel darah tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ami. Sebab tu bakar kering lagu mana, terbakar angin lagu mana apa, ambil sel kulit ada, mesti boleh kesan. Ambil sel isi mesti boleh kesan. Ambil sel tulang mesti boleh kesan. Pasal apa? Pasal di situ ada darah. Walaupun dah hangus dah, tapi tetap boleh kira boleh ambil tahu ni. Okey, terima kasih Ustaz. Baik Ami. Ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Besok malam pula. Moga-moga dalam perlindungan Tuhan, penjagaan dengan penjagaan yang sempurna insya-Allah. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insya-Allah. Baik.